rasa happy sangat. Saya tak sangka tiba-tiba dapat nikmati dalam terasa ni. Bagaimanakah anda mengekalkan stamina anda belajar? Sebenarnya saya akan melakukan training sebelum nak masuk ke kelas 1 tu. Maka tu macam pergi jogging tu kat sini ataupun makan makanan seimbang. Selain daripada tu, saya cukupkan tidur. Itu merupakan cara lah yang anda lakukan pada setiap hari ataupun ketika hari Minggu saja? Ketika hari Minggu juga. Perjuangan merentas desa ini membuktikan semangat juang dan kesatuan warga MJ Asas. Tahniah kepada semua peserta atas usaha dan semangat kesukanan yang ditunjukkan. One MJ Asas, one mission, one goal, one hope, one spirit.